Wah, ini interesting ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel saya Raiman Don. Nama saya Muhammad Raiman. Tajuk saya hari ini adalah bahulu sabut. Kalian, bahulu adalah salah satu makanan tradisional kita, orang-orang Melayu, yang telah diturunkan dari nenek moyang kita dahulu lagi. Pada asasnya, bahulu hanya ditemui semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri pada zaman dahulu. Tetapi sekarang, bahulu boleh didapati setiap masa kerana ada permintaan dan ada mereka-mereka yang mengusahakan pembuatan bahulu ini untuk komersial. Jadi, tak heranlah penggemar-penggemar kuih bahulu pada hari ini dapat menikmati apabila bahulu banyak dijual di warung-warung, di pinggir-pinggir jalan, terutamanya di kawasan perkampungan negara kita. Begitu juga dengan Negeri Sembilan, terutamanya di daerah Kuala Pilah dan Rembau, ada terdapat gerai-gerai yang menjual bahulu untuk dinikmati oleh para pengunjung. Di antara banyak-banyak jenis bahulu ini, terdapat sejenis bahulu yang dibakar menggunakan sabut. Ianya dikenali dengan bahulu sabut yang pasti hasilnya agak berlainan dari segi rasa daripada bahulu-bahulu yang lain. Di video kali ini, Rahim singgah di sebuah warung di tepi jalan semasa melalui jalan Kuala Pilah dan di sini terdapat satu kedai yang menjual bahulu bakar menggunakan sabut, iaitu bahulu bakar Sabut Su nama kedainya. Jom kita saksikan video ni. Terletak di Tanjung Ipoh, Kuala Pilah. Sebelah kiri dari Seremban. Juga menjual kuih sopang. Ada 4 jenis bahulu yang disediakan. Para pekerja sedang membakar bahulu. Sabut digunakan. Cairan tepung diisikan dalam acuan. Adunan tepung diisikan. Acuan diletakkan di atas pasir sebelum dibakar. Sabut yang digunakan. Jenis-jenis bahulu. Para pembeli yang datang. Assalamualaikum, saya Su, owner Bahulu Bakar Sabut Su.
Kedai saya ada perisa strawberry, original, pandan dengan coklat. Sabtu Ahad buka, saya tutup hari Isnin. Dengan adanya kedai-kedai yang menjual kuih tradisional ini, maka penggemar-penggemar kuih tradisional seperti kuih bakar, kuih bahulu dapat menikmatinya walaupun bukan dijual di kafe atau kedai-kedai yang ada di bandar. Syabas kepada pengusaha kuih bahulu bakar ini dan kuih tradisional yang lain yang ada sepanjang jalan di Kuala Pilah ini. Semoga mereka terus maju jaya menghasilkan produk-produk tempatan. Nah, itu je lah video saya kali ini. Okay, so kalian jangan lupa subscribe, tekan apa like, share dengan kawan-kawan kalian ya. Okay, so jangan lupa tekan reminder lagi ya. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa di next video. Untuk tempahan, boleh hubungi atau WhatsApp nombor ini 013 967 5209.